Bang. Ya, ya. Ni apa bang? Yang ni shade out bang. Shade out bang? Ya, kita ada belangkas dengan udang galah dan macam-macam lagi. Belangkas dengan udang galah? Ya, betul. Boleh saya nak try tu bang. Bang, ni apa bang? Okey, yang ni shade out bang. Ni shade out Yang ni shade out masak kamyong. Harga dia 69-90% boleh makan 3 orang. Ni udang galah bang. Boleh ya? Udang galah. Rasa dia kicap pun ada, pedas pun ada, manis pun ada. Udang galah ni berapa besar bang ni? Yang ni saiz L bang. Saiz L Ya, betul. Oh, ni kena add on lah kan? Yang ni kena add on. Ni belangkas bang? Ya, ni belangkas. Masak apa bang? Masak kamyong. Harga dia RM40 satu ekor. Oh, ni harga dia RM40 kan? Ya, betul. Okey bang. Ni apa bang? Okey, yang ni set dalam malam, set A. Dalam malam dia akan dapat sekali dengan ikan kembung asam pedas lah. Oh, maknanya set talam ni dapat sekali dengan ni lah. Ya, betul. Harga dia RM99.90 sahaja. Kita ada kerang bakar sambal. Ni kerang bakar sambal kan? Ya, jadi kerang bakar sambal. Kita ada juga ikan perkasam. Ni ikan perkasam. Ya, kita ada juga keropok. Ada juga terong belado. Ni terung belado. Ya, daging goreng kunyit. Daging goreng kunyit. Baik bang. Juga kita ada telur sambal. Ni telur sambal bang. Ya, ada sotong telur tepung. Sotong celup tepung kan? Untuk set ni bang, berapa harga bang? Okey, untuk kesemua ni harga dia RM99.90 sahaja. Untuk add on, Dapat apa bang? okey, dapat siput sedut masak lemak. Ni siput serut masak lemak bang? Ya, betul. Harga dia RM39 sahaja. Okey, yang ni ikan bakar. Ikan bakar bang? Ya, betul. Ikan bakar sambal. Oh, bakar sambal. Berapa ringgit bang? Okey, harga dia RM35.90 sahaja. Sekarang ni kedai ni kat mana bang? Okey, kedai ni dekat Seri 7 Shah Alam. Okey, nama kedai Warung Tita Rasa Abah. Hari-hari buka pukul 2 petang hingga 2 pagi. Ya gigitan nada ceritaku, abang